Ikan. Wah, ikan ni excited semua. Okay, macam ibarat macam roti ketum ni. Okay, by the way, hai semua. Saya Mahmat dan hari ni saya bermain game tentang ikan. Okay, itu je. Yo, ikan. Wow, you all really like that bread. Macam apa dalam tu? Semua macam jadi gila semua ikan. This is the last of it, so you all better enjoy it. Okay, ini adalah kita. Kalau korang mana tu fikir macam nak jadi ikan macam inilah kita. Wih, ikan. Okay, ni naik atas, ni turun bawah, naik atas, turun bawah. Okay. Wih. Okay. By the way, kita hari ni kita menjadi ikan. Boleh makan. Mamam ikan. Oh, sekejap. Control susah sikit. Mamam. Ya. Dah kena. Okay, kena dah. Okay, sana pula. Semua ikan aku. Semua aku punya. Hai kawan. Hai. Pakai je muka kau. Okay, kita ni adalah ikan goldfish. Apa Melayu? Ikan mas. Ya kot. Entah goldfish. Sebat kawan. Sebat Goldie. Hai. Payah ke nak control dia. Malu. Yeay. Mana lagi? Yeay, suka kita. Oh no, kawan kena tangkap. Seekor lagi. No. Selamatkan dia. No, kawan. Alah, sedihnya muka dia. Oh no. Okay, ni level 1. Sebenarnya kita game ni tentang kita nak cuba selamatkan balik kawan kita. Dan pada masa sama kita cuba nak bebaskan diri daripada tempat ni. Okay, ni apa ni? Bread found. Goldfish. Oh, banyak roti. 5 roti Okay, try lah. Kalau jumpa. Ikan dah mati. Tak, dia hidup balik. Alah, sedihnya dia. Dia duduk ni kecilnya. Betul tu ikan. Betul tu. Kita kena pergi selamatkan kawan kita. Yo, macam Finding Nemo tapi finding kawan-kawan. Ya, betul. He's starting to believe. Pergi kawan. Pergi ikan. Happy dia. Okay, sekarang kita kena control dia. So sebenarnya kita game ni tentang macam puzzle. Ya, boleh lah. Ya, cepat. Tolak. Okay. Oh no. Ni macam agak puzzle lah. Puzzly game. Malu. Dia cantik game ni. Dia cantik. Apa tu? What is that? Wow. Apa? Checkpoint. Ni macam game puzzle lah. Make sure korang jangan jatuh benda. Kena bagi imbang atas ni. Hai, ada kawan. Ada apa-apa ke? Tak ada. Kawan tu biar. Biar. Pandai yang hidup. Bagi tu kau boleh lompat kan guna. Ya. Tak boleh lompat. Sikit. Tepi. No. Ikan jangan. Tak pecah pun apa. Boleh selamatkan ikan tu. Lantak dia bukan kawan kita. So kita boleh explore dulu. Tapi game ni cantik lah. Dia macam game puzzly sikit. Okay lah, macam game. Okay, kalau siapa yang pernah main game dalam CD. Ni kalau CD serial game Toy Story. Kalau pernah main dia sebiji macam ni. Kalau kita jatuh tempat tinggi pecah ke? Macam tadi saya tak berani sangat nak jatuh pun. Ni rumah lama kita. Kawan-kawan. Kita ada benda kot. Ada benda melompat dah. Roti ketum. Sabar. Ikan. Cak. Benda duduk atas. Dapat ikan. Dapat roti. Ya, betul. Tak ada apa kot. Macam tak ada apa dah. Selamat tinggal semua. Saya bebas. Hihi.
Let's go ikan. Faster. Wah. Dan meninggal kita Inilah tajuk game ni. I am fish. Yep, ikan. Jom kita panggil nama dia Gogi. Jom Gogi. Okay Gogi, kita pergi sana. Gogi, jangan meninggal. Jangan nak. Ada lagi. Iya. Faster Gogi, faster. Oh, dia golek. Saya ikan. Oh. Ya. Sana sikit. Pergi checkpoint. Gogi, kita nak mana sekarang Gogi? Target kita adalah pergi ke laut. Haven't gone for petrol in days. What if another one blows up? Carnage Council said it was a freak accident. It was the middle of the night and no one was there. Wasn't some idiot lighting a cigarette? That's worse though, isn't it? That means nobody blew up a petrol station. Which is Jangan tengok bergosip. Oh no. Jangan. Dapat dah. Kita cari apa. Aduh. Betul lah, kalau kita jatuh dia boleh pecah ke, sebab dia bagi macam ni apa, soft cushion ni. Yep. Jatuh. Tolong. Gogi, jangan mati. Aduh. Dia meninggal. Semula. Betul lah, dia kena main safe sikit. Gogi. Okay. Aduh. So sini tak ada apa. Tak apa sini. Span ada botol air. Cepat ada bola. Spring ke. Okay Gogi, jom. Kita nak pergi laut Gogi. Kita nak selamatkan diri. Lepas tu kita lagi tolong kawan-kawan pula. Faster Gogi, faster. Wee. Bye semua monyet sekalian. Alright, Barbara. Lovely day for a walk, ain't it? Rasa Barbara. Barbara. Wait. Aduh. Okay, ni sebaik. Oh no, dia retak dah kita punya ni. No, kita nak cari kita selamat. Sana. Gogi, slow Gogi, mampus kita. No, Gogi. Kita hidup. Tapi nak roti. Nak roti paksa bunuh diri Gogi. Bye semua, Gogi bunuh diri. Gogi. Aduh, sakit Okay, sini. Cat. Okay, ni ibarat macam kau buat ni apa ni, macam buat lesen balik. Eja. Sana sini. Okay. Cun. Roti ketum. Oi, ayo. Aduh. Thank you. Sini boleh kata maybe sebab ni awal lagi stage kita tak bercabang lagi dia punya game pula dia punya stage dia. Kalau game gini dia macam ada banyak jalan boleh lalu. Aduh. Gogi. Bertahan. Buat diri Gogi. Ajak. Okay. Ya. Ni berapa third round? Third times the charm. Third times the charm. Oh, tak ya. Ya. Golek. Aduh. Okay, by the way, payah juga control game ni no. Sebab dia more into main fizik, inertia. Macam gitu lah, kita tolak sikit, lepas tu bola bergerak. Macam gitulah game ni. Jadi kita gerak ni, korang kena control lah. Kena bagi balik inertia yang sama, bagi force yang sama untuk dia negate balik dia punya force tu. So macam dia Newton first law. Apabila anda memberi apa ni, force yang sama, force tu akan tendang balik. Okay, first law. Mati ke? Gogi, sorry. Itulah borak fizik lagi, dah mampus dia. Okay, ni macam tak bagi chance. By the way, game ni dia apa ni, ni boleh kata ibarat macam normal mode. Dia ada satu lagi hard mode, kena pakai controller. Controller tu lagi susah. Sebab di mana korang macam
Ikan ni. Wait. Jangan mati. Gogi sikit lagi laut depan tu. Dia pada controller kita kena tap untuk dia setiap kali tap dia akan gerak ekor dia. Lagi susah. Ni tekan WASD macam senang sikit. Mana depan tu Gogi? Ui. Laut. Muntah ikan tu. Aduh. Okay. No. Checkpoint dulu. Kita berapa roti kita dapat? 2 je. 5 baru 2. Ya tu, Gogi. Selamatkan diri Gogi. Tak maaf lagi. Kau sihat lagi. Gogi kata dia sihat. Baiklah kita ambil. Jom straight je. Tak susah pun. Straight je jalan. Straight je. Oh tu satu lagi roti. Oh lalu atas tu. Tak buat apa. So game ni kalau siapa yang buat nak main apa ni completion, jenis completionist, boleh lah. Nampak dia banyak jalan tu. Jangan tengok. Meninggal engkau ni. Ni ada bush ke? Yup. Ada pokok. Yee. Ni percaya dah tu. Roti kot. Tak ada apa kot. Kita ni main just untuk hidup ke. Betul tak Gogi? Wow. Alamak, kereta Mat. Cepat, Gogi. Ni macam Finding Nemo ni. Alamak, ada roti sana. Lantak roti. Hai semua. Guna kereta. Aduh. Nak selamat. Alamak, dia sangkut dekat ni. Tu dia tujuan bawah ni. Tujuan ada sekali. Hai semua. Iha. Yeay, kita dah berjaya. 3/2. Boleh lah nak hidup. Fish Telegram tu tak tahu. Okey dah cukup. Target saya untuk dia berjaya hidup. Saya bukan completionist. Alamak. Sebiji macam game cerita Nemo. Gogi, jangan. Alah, ada budak bodoh pula. We should take it home. We'll hide it in the loft so Mum and Dad Lagi. can find out. Kena masak budak. Okey. Dan ni level 2 pula. Banyak level game ni dia. Tak tahu. Ni ada banyak agak. Aduh. Sedih kan. Makin jauh daripada laut. Aduh, tak guna je budak. Aduh, sekarang objektif kita adalah untuk pergi. Ada roti bawah tu. Jatuh atas ni. Alah, ada penahan. Wait. Jangan tu. Sabar Gogi. Sabar. Ini game puzzle, kena fikir sikit. Ya. Sekejap. Okay. Sini ada tilam. Lagi ni cantik lah. Dia music pun okay, nice je. Sound dia, aduh. Cuma game dia punya mekanik sakit hati sikit. Okay je. Nak lighting lawa. Gogi kata saya nak selamat. Okay, termalu saya nak roti ketum. Terima kasih. Sekarang macam mana kita nak turun daripada sini? Game ni macam tak ada bagi apa yang korang kena fikir sendiri sebab game puzzle Fikir sendiri lah dia kata. Ayai. Ni terkejut ni. Lepas. Acap. Ni efek terjun. Gogi meninggal. Boleh tolak. Ya betul pula. Ringan sangat tangga ni boleh tolak. Ikan boleh tolak tangga. Ya. Jadi siapa ada ikan kat rumah hati-hati lah. Percaya ikan korang ni. Ya. Plup. Buat ikan. Go. Wait. Dah pecah tingkat rumah orang. Aduh. Kan? Kita berjaya. Kita berjaya. Sekarang kita pergi ke sana.
Aduh. Tolong adik. Okay, terima kasih. Jangan ada mencuri masuk rumah kau sudah. Okay, jom Gogi. Kita dah berjaya. Kita belah di sini. Budak-budak tu. Alah, cost construction pula dah. Okay. Bagi balance. Kita jalan selamat. Aduh, ni tak selamat. Aduh. Okay. Trampoline. Palu budak. Hai budak. Ui. Kita pecah. So kita dalam air. Yeay, Gogi dalam air. Tapi air ni tak cun lah. Aduh, tak apa. Kita duduk ni. Plup. Wih, Gogi bebas. Okay, apa nak buat sekarang? Kan ada jalan bawah air. Ada jalan bawah air. Hihi, baik semua. Nyong. Okay. Tolong. Gogi. Hai. Aduh, mati Gogi dalam ke? Wait. Aduh. Kau super mentung. Gogi, jangan Gogi. Selamatkan diri. Yang ada buaya sudah ni. Okay, by the way, tengok mentung ni kan. Siapa pernah tengok cerita ni? Cerita Flash Away. Cinta tikus tu. Sorry. Tikus kena flash lah. Macam dia cerita dia. Dia masuk dalam tempat ni. Nanti dia jumpa lah geng-geng tikus yang lain. Dia tikus yang orang jaga. Best lah cerita tu. Itulah dia terima dia jadi tikus. Baik. Okay, sekarang Ion. No. Gogi. Kenapa sangkut? Apa? Sangkut ke? Sangkut plastik Oh, ada banyak benda. Jangan. Okay. Oh, jangan kena plastik. Okay, semua jangan guna plastik. Ya, tu lompat. Benda plastik tu, sangkut plastik tu, mati tu Gogi. Banyak juga bahaya benda kat sini Masa Gogi. Ya. Dolphin ni, brother. Okay. Ya, gelak. Ya. Lompat. Ya. Jangan. Ada. Malu. Semua. Ya. Dia dalam. Okay. Buat malu Gogi, jangan malukan aku. Semua Gogi. 1, 2, 3. Okay, semula lagi. 1, 2, 3. Piu. Berjaya. Lupa. Tak terlepas. Okay, sekarang gimana? Tadi. No, jangan cucuk. Aduh. Tolong sangkut. Lepas pun. Mati brother. Aduh, cucuk jangan ni. Gogi, jangan. Jangan. Kena Syaifi dia. Maksud kita boleh naik atas ni untuk golek. Cepat dulu masuk air. Hidup dia. Ya. Jaya. Itu kita mahu kan Gi. Ni botol air bersih. Tadi air kentut lebih. Dia roti tak ada. Anak ketung. Hai, pembentung sekalian. Masuk. Kalau korang nampak tiba korang minum air kan, air kowe kan, tiba keluar ikan lah, minta maaf lah. Okey, tak ada lagi. Jangan ada buaya Ingat, kalau ada buaya, gigit buaya tu. Semua buaya gigit kau. Nice boy. Alah, ni jalan ni. Apa ni? Okey, kita dah upgrade jadi Baldi. Malu cik. Aduh. Pakcik jangan buat muka takut itu pakcik. Kilat. Baikkan pakcik ya. Baik
baik orang tua tu. Baik orang tua tu. Hey! Oi. No pakcik. No. Ni aku punya. Tak payah ada. No. Haha, selamat tinggal pakcik. Hey! Macam main skateboard. Lari. Aduh. Alamak, ada banyak batu ni. Ikan cepat. Loh, kau ni baru turun. Tepi sikit. Buat drift. Mam. Baik pokok ni kita tembus. Nasib batu je lah tak tembus. Buat drift. Aduh. Ya, cik, tolong cik. Tolong sikit. Okey. Hey! No, hey. Mana ni? Dia ni macam tak tunjuk mana jalan luar ni. Korang pandai-pandai discovery. Depan tu ada air. My bucket! No, not your bucket, my bucket. Bye. Freedom. Kali ni 4 bintang. Suka dia. Yeay. Tapi tak jumpa roti kat mana dah. Okay, sekarang kita main level 3. Masih tak jumpa kawan-kawan sekalian. Kita cuba lagi. Okay, kita sambung daripada tadi. Ada lagi pakcik? Hai, pakcik. Hai. Yap, pakcik tadi dapat ikut baldi dia. Bersih guys. Wah, ada orang tua buat yoga. Go orang tua, go. It's your body strength. Cantik ke ni? Wih. Kau semua, korang dolphin dah ni. Wih. Tunggu lagi, buat penat lompat. Mana tempat yang boleh pergi? Tu pakcik. Bucket! No, pakcik. Sorry pakcik. Alah. Dapat ni saya ada. Okay lah, jom. Pegang dua. Oh, ada lubang lagi. Ni ada roti tak? Tak ada. Tak nak. Okay, selamat tinggal semua. Wih. No. Nak mati. Okey. Oh, sepatutnya kita jatuh masuk dah ni. Sebab dia punya respawn tu dah ni. Ni tak ada, kita turun bukiok kat situ. Ai. Tuan lu. Korang ada ikan kat sini. Cek. Ya. Wait. Alamak, masuk balik nama tu. Hai. Kau bukan kawan aku. Aduh. Mak letak bang. Bang, jangan lalu bawah tu bang. Kan makan lalu bawah tu. Dia jalan tu bang. So, abang tak ada nak borak apa-apa ke bang? Tak ada. Tolong tak nak. Tak apa. Oh, nampaknya abang ni robot lah. Apa kau pergi? Terus ke perjalanan kita. Macam tu mati je. So kita tinggal di sini. Di tepi ni. Alah bang, orang semua cat food pula. Ikan punya makanan besar gerabak ni. Ai. Tak pecah ke kau tu kerja ni? Aduh. Tuan satu. Ada ni je laluan ni. Yap, nampak ni laluan ni. Hello. Banyak tu. Apa sangat kau pasang muzik? Macam nak lalu boleh tolak. Oh tak ada. Aduh. So kita bawa lah brother yang kita. Roti. Hai, roti ketum. Jun. Let's go. Ikan. Tolong tak abang. Ya. Dia ni macam terima je. Duduk dalam botol ni. Botol. Tak tahu benda berbulat ni. Checkpoint. Tak ada kucing ke game? Oh, kucing nak tangkap ikan. Wait. Aduh. Tolong. Bang, sorry bang. Aduh. Pop.
Okey. Tolong abang. Timbuk. Aduh. Timbuk. Ya. Baikkan. No. Selamat. Aduh. Okey, sektor satu. Sikit. Satu lagi hard mode ni dia tak ada checkpoint. Aduh. Tengok tu ada checkpoint. Sebab ada checkpoint. Kalau tak ada checkpoint tak tahu lah mana start. Rasa start daripada awal tu. Lepas tu game ni sesuai untuk orang yang game-game macam style main speedrun. Mesti best Tengok mana speedrun. Saya tak lah, memang bukan speedrun tu. Tak sanggup dia nak main speedrun. Ya, ikat. Okay. Dan ni slow. Baby step. Ni gogi step. Gogi swim. Hop. Yang sikit. Sikit je. Kau jangan nak terlalu lebih. Okay. Lepas sikit. Ada apa? Tak ada apa kan? Wait. Wih. Nasib baik. Baru nak menjerit tadi. Okay. Sekarang kerja kita senang ke? Aish. Kabut aku ni. Pergi ruang sikit. Ya aku ni. Terima kasih. 1, 2, 3. Pandang kiri, pandang kanan. No. Lembab pun kereta. So kawan, pernah terfikir nak pergi ke laut balik? Tak? Okey. Kawan, kat sini sama ada kita mati atau kita hidup, saya pun tak confirm lah. Good luck pada kita semua, kita berdua. Aduh. Slow. Saya cuba. Woi, laju sangat. Just sikit, kanan sikit. Dia tak boleh, dia pening kepala, mabuk dia tadi. Macam bowling dah. Wih, kereta. Kiri kanan. Tolong. Selamat. Hop. Aduh. Yeay, kawan. Kau selamat. Kawan aku. Ish. Kena orang juga tolong carry. Dah tak terima kasih. Apa tak terima kasih lah. Mesti kau lapar duduk ni. Sorry. Tengok sini tujuh mana? Wow, tumbuhan ni. Oh, mati kita. Aduh. Nampak botol, ada botol, cepat botol. Selamat. Tak sangka first pick dah ni ya. Dah betul dah. Cara nak control kiri kanan je kena tolak tepi-tepi ni, nak pergi depan kena tolak tengah. Kecil. Okay, saya ketul ikan. Sana kot. Tak. Sana. Kat sini. Sana. Tolak lagi sana. Aduh. Okay, tolak sikit. Tolak ke depan sikit. Tolak kamu kan. Kau boleh kan? Okay. Tolak tepi ni. Ya. Pusing. Stand. Sana. Bukan sini. Monyet betul. Okay. Tak ada orang pelik nampak ikan. Ya. Okay, sini. Kita nak pergi sana. Macam mana dah luar sikit. Betul. Bye manusia tak guna. Our river goes way up onto the walls. Want to leave? Wait. Break. Dapat checkpoint. Tak mati kita roll. Kau ni kata ikan, kau ni adventure sangat. Patut benda ni bagi kat kucing je. Okay, biar dia golek ni. Dah jangan tolak dah. Okey, lawan balik. Balik sikit. Turning. Bukan depan, turning. Tolak. Okey. Tolak sikit. Okey. Tengok. Saya dah makin bijak rakan-rakan. Aduh. Okey, biar dia golek. Depan sikit. Apa, ada penghadang. Dia boleh selamatkan kita. Padang, tolong. Rukuk. Okey. Ya. Terus yang game ni dia macam sangat heavily menggunakan fizik. Kalau korang tolak tu apa jadi? Korang pakai force berapa banyak tu apa jadi? Dia akan terlebih gerak ke apa ke? Interesting lah. Tapi setakat ni yang paling payah. Wait. Dah saya ingat ikan aku.
Terbalik betul. Jangan gitu. Mana betul jalan ni? Kau golek ke mana? Betul sikit. Sana. Okey, betul. Tak. Checkpoint. No. Sama. Okay. Survivor. Ni nama survivor ikanku. Cepat Georgie. Nama kau Georgie ke? Georgie ke? Lupa dah nama. Gogi. Ya, betul. Come on Gogi. Kita boleh. Okay. Ada orang nak bunuh ikan ni ke? No. So game ni macam rage bait boleh lah. Agak lah. Daripada stress juga lah. Tolak ikan ni. Depan sikit. Okay, tolak sana. Tolak sikit. Okay. Cun. Tolak sikit. Okay. Cun. Wait. Stop. Stop jadi. Aduh. Dia pula bunyi untung. Gogi. Ai. Okay, senang. Dia jatuh atas ni je. Tak payah fikir banyak. Oh, tengok. Senang. Tak stabil kot dia. Jangan jatuh. Dah susah. Okay. Tapi kita tak gerak. Uyo. Ni turning tak cun. Tolong lekat. Selamat kita. Alamak, dah crack. Ada roti dia ke? Oh, level ni lama sikit. Panjang sikit cerita. Episode sebelum ni macam sekejap. No. Mati tengah lenyek dengan kereta. Tak, sekarang bukan kereta yang problem. Okay, straight line. Easy Kata straight. Okay. Cantik mana kan? Dia sikit bukan eja lebih. Dia sikit je ikan. Duduk diam ikan jangan. Alah, bongok lah ikan ni. Ini kehidupan dia. Okay, tolak lagi. Tolak sikit lagi. Oh, laju. Okay. Dah takut. Boleh. No. Tarik sikit. Break sikit. Okay. Gogi. Adjust sikit. No, aku cakap adjust sikit. Okay dah. Gitu. Stop. Okay. Straight. Yay, checkpoint. Aduh, jalan. So, kau nak jalan yang pelik-pelik yang menyusahkan diri ke nak scenic road? Of course, scenic road. Mom. Kan nak perlukan sunset. Ya. Jom, Gogi. Nak sunset. Tepap. No. Adjust sikit, break sikit. Ada roti sana tak ada? Ayai. Nampak Gogi tak jauh pun, air kat depan tu. Kalau duduk dalam botol ni tak ada oksigen tak apa. No. Okay. Ya, kena jalan untuk ambil roti je. Tak bala langsung. Kalau mati memang tak ada nak pergi ambil roti. Okay. Tapi ni boleh straight je sebab dia tu luas, lebar. Okay, racun. Lagi kita balik semula tempat situ. Tak boleh terjun ke? Oh, tak boleh. Tak lagi. Kena adjust sikit. Sini tempat terjun ni. Tak nampak jauh biaran. Tak boleh lagi. Dia tak jatuh dalam air. Jatuh. No, tak nak cuba. Checkpoint dah sana. Okay. Gogi. Okay.
Dah expert Gogi. Kejap sikit. Macam boleh buat lori lepas ni Gogi. Okay. Weh, terkejut aku. Gogi. Alamak. Ni apa nak buat sekarang? Weh, Gogi. Oh, selamat ke? Aduh. Gogi. Selamat. Yeay. Kita dah berjaya pergi ke laut. Buat seram tu Gogi. Kerja apa yang jahanam ke harta benda kerajaan. Yeay, suka dia. Alah, imajinasi je. Alah, dia sedih tak ada kawan dia. Nak percaya kot member. Oh, berkilat. Dah macam kena Gogi. Yo. Dia ada power up ke apa? Boleh lompat tinggi. Okay, dah settle. Itulah story tentang Gogi. Dan dia dah berjaya sampai ke laut dah. Macam ni tentang bulat, ni kelakar dan puyuh. Baiklah, saya rasa saya akan stop video kat sini dulu. Sebab kita settlekan ni. Next time pula, next video kita akan cuba antara diorang bertiga. Maybe diorang ada skill diorang ada sendiri. Very interesting game. Dia lebih pada puzzle lah, agak kita panggil puzzle lah, macam gitu. Seronok lah game ni. Okay, tapi jauhnya diorang semua pecah. Okay, itu saja daripada saya untuk game kali ni. Terima kasih semua sebab sudi melepak dengan saya. Saya minta semua mana yang tak subscribe, boleh subscribe, like dan juga komen video ini. Kalau korang minat ke tak, atau ada suggestion untuk game yang seterusnya, boleh komen kat bawah. Okay, terima kasih semua dan kita jumpa di video yang akan datang. Bye bye.